Saya mengambil kesempatan di penghujung ni untuk melancarkan juga, saya diminta untuk maklumkan, kita nak melancarkan kutipan derma ataupun sumbangan untuk surau Al-Firdaus, untuk mereka menjalankan aktiviti-aktiviti pengimarahan. Jadi selepas ini saya kurang pasti macam mana cara pergerakan yang ada disediakan pergerakannya. Jadi kepada tuan-tuan yang ada bawa rezeki lebih, silakanlah beri sumbangan ataupun bersedekah. Kalau pun tak bawa cash, boleh QR code lah, boleh QR code. Kau tak ada bawa QR code, tak boleh nak scan, esok ialah sedekah. Esok ialah sedekah. Kita kena sama-sama menyumbang tuan-tuan, sebab dengan kita banyak menyumbang kepada masjid dan surau kita ini, insya-Allah dia boleh mendatangkan keberkatan dalam hidup kita. Umur kita sekarang ni dah tak banyak dah kita minta. Yang paling banyak kita minta sekali pastinya adalah keberkatan. Silakan kepada urusia untuk menjalankan kerja-kerja untuk pusing kepada muslimin muslimat. Silakan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Silakan. Oh, ada 2 orang. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di penghujung pertemuan kita pada malam ini, marilah kita ingat bahawa salah satu daripada amalan bulan Ramadan yang kita sangat digalakkan adalah kita membantu orang yang memerlukan, berinfak dalam keadaan senang ataupun susah. Allazina yunfikuna fis sarra wad dharra. Kita bantu orang masa kita senang ataupun masa kita susah. Tidak dinafikan membantu orang masa kita tengah sesak, itu pun tak lepas juga. Nak bagi macam mana kepada orang, kita pun tengah sesak juga. Jadi kita bantu setakat kemampuan kita. Saya nak kongsi kepada tuan-tuan sekalian, orang keliling kita sekarang ramai orang susah. Kita kena saling kuat menguat, bantu-bantu sama kita. Sebab itulah Nabi menyebut orang yang suka sedekah ni terbukti keimanan. As-sadaqatu burhan. Terbuktilah keimanan orang yang membantu orang. Dan sekarang ni kita kena terima kenyataan, orang susah, orang miskin makin ramai. Bagi tuan-tuan yang duduk di wilayah persekutuan, ni kena sama-sama kita berkongsi rasa lah ya. Kekangan paling utama kita sekarang adalah masalah kemiskinan bandar. Berdasarkan kajian daripada DOSEM, ni Jabatan Kajian Statistik lah, tahun 2024 bulan November, kita ni ada PAKW. Apa makna PAKW? Purata Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar. The mean monthly basic expenditure of recent living. Agak menakutkan kita. Di Malaysia sekarang, saiz isi rumah 3.8 orang adalah sebanyak RM4,729 sebulan. Kalau kurang daripada itu, dia masuk kategori miskin. RM4,729 sebulan kalau rumah tu diduduki oleh 3 hingga 4 orang. Kalau rumah tu diduduki oleh 8 orang, berapa pula dia punya PAKW? Sebulan dia perlukan RM9,955.79. Bayangkanlah, satu orang anak hampir 1,000 dia punya kos sekarang untuk pembelajaran dia. Kalau kita tak sedar saja, anak kita kalau van sekolah 200-300 juga sebulan. Kalau dia nak pergi belanja sekolah RM5, kalau RM5 sehari darab 20 dah berapa. Tuition lagi 200-300 sebulan. Total 700 mainan lah untuk satu orang anak. Tak campur insurans bulanan. Anak pula suka order Grab, makan nachos cheese lah, Maggi malam lah, apa nama, jajang miun lah, ayam goreng Korea. Itu semua duit semua. Sebab itu di wilayah saiz isi rumah 3.2 orang adalah RM5,468 sebulan. Di Kuala Lumpur, kurang daripada RM5,468 dia masuk kategori miskin. Itu kalau rumah ada 3 sampai 4 orang.
Kalau rumah ada 8 orang, tuan-tuan kena sedia RM13,670. Ini menunjukkan bahawa orang yang mempunyai pendapatan isi rumah RM5,000 sebulan tak cukup untuk menjalani kehidupan waras di Kuala Lumpur. Kehidupan wajar, decent living. Sebab itu bila kita tengok PPZ sebelah ni, secara jujurnya, jumlah zakat yang telah PPZ Mawib kutip setakat ini tak cukup pun untuk nak menampung keperluan asnaf. Kalau kita pergi ke portal Mawib Now, dia ada satu portal Mawib Now. Kutipan zakat yang dikutip di wilayah 932 juta. Dia punya kutipan dia. Tapi agihan yang dilakukan oleh Mawib lebih daripada 1 bilion. Orang susah ramai. Maknanya keperluan asnaf lebih tinggi daripada jumlah kutipan zakat. Maka apa pelajaran untuk kita? Bagi tuan-tuan yang ada kelebihan rezeki, bantulah. Bantu sesama kita orang Islam. Bulan puasa ni lagilah kita bantu. Sekarang ni di negara kita, penduduk Petaling, Gombak, Kelang, Putrajaya, Kuala Lumpur kena ada RM5,188 sampai RM6,490 sebulan. Baru boleh hidup cara waras. Bawah pada tu problem. Ada yang tanya saya, lama ustaz ada cerita saya bawah RM5,000 pun nak buat ni ustaz. Nak ini saya nak meniaga ke macam ustaz? Bukan, meniaga ni bukan semua orang reti. Terang bulan menggali ubi digali lagi muda. Kalau tuan tak tahan rugi, jangan mencuba dari mula. Apa bunga tidak tangkai, itu bernama bunga rampai. Kalau tak pandai ilmu berkedai, habis modal, untung tak sampai. Batang kepaya dibuat tongkat, salah pegang jatuh terlipat. Kalau meniaga tak tengok tempat, modal habis, untung tak dapat. Pusing gasing tangan kidal, tali pendek putus jengkang. Kalau untung bercampur modal, itu tanda meniaga tak kekal. Meniaga bukan semua orang boleh. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita semua saling bantu-membantu, bahu-membahu. Ramadan ni sedekah lah di surau kita, masjid kita. Ada iftar, orang dapat datang makan, bawa family. Tapi kalau tanya saya apa penyelesaian pada masalah ni, tuan-tuan pindahlah ke negeri lain. Tuan-tuan, negeri lain murah, ya, tak ada masalah. Kalau negeri Perak, dia punya PAKW, Purata Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar, antara yang terendah lah. Perak RM3,723 je sebulan. Mana tuan-tuan gaji RM5,000 dah kaya lah kalau dari Perak. Kalau di Kedah RM3,787. Kalau di Perlis RM3,818. Negeri Sembilan RM3,987. Dan antara negeri yang antara hebat juga adalah negeri Pahang Darul Makmur. Negeri paling makmur sekali. RM3,949 saja. Gaji RM4,000 dah boleh act lah. Dah boleh act lah. Kuala Lumpur gaji RM4,000 tak boleh act lagi. Asnaf lagi tu. Masih asnaf lagi. Mari kita saling bantu-bantu, bahu-membahu. Sebab Ramadan ni peluang untuk kita bukan saja nak buat baik kepada Allah, tapi nak buat baik sesama manusia. Nabi sendiri pernah sebut, aku kalau diberi pilihan, walaan amshi ma'a akhin li fi hajatin. Aku kalau diberi pilihan, pertama duduk masjid iktikaf 30 hari Masjid Nabawi, ataupun keluar pergi tolong orang. Aku akan pilih keluar pergi tolong orang. Jadi mari kita tolong sesama kita, insya-Allah hidup kita makin barakah. Banyak nak diterangkan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam ni, dah hampir 10.30 pula lapor. Jadi saya kira sekadar itu sembang-sembang kita pada malam ni. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita sama-sama menadah tangan berdoa. Moga majlis ini sama-sama diberkati hidayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallimna la Ramadan wa taslimu minna mutaqabbala. Ya Allah, hantarkan kami ke bulan Ramadan, hantarkan bulan Ramadan kepada kami. Terimalah segala amalan kami di bulan Ramadan. Allahumma qad adallana syahru Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna siyamahu wa qiyamahu warzuqna fil jid wal ijtihad wal nashat wa azna fihi minal fitan. Ya Allah, Ramadan hampir tiba
bawa kami ke sana dengan sejahtera, rezeki Engkau limpah, hati pun reda untuk berpuasa dan solat malam bersama. Kurniakan ketekunan di setiap langkah, semangat membara tiada yang lemah, kesungguhan hati tanpa keluh kesah, mencari redha-Mu di jalan yang indah. Lindungi kami dari fitnah dunia yang merosak ibadah mencalar setia. Ya Allah, bimbing kami di bulan mulia agar Ramadan ini penuh makna. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga bertemu lagi lain kesempatan. Saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan selamat menyambut ketibaan Ramadan Al-Mubarak. Ingat, tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.